Motor pun dah rendah, suspension pun dah padu. Mantul-mantul tu hilang dah, hilang. Tapi sayang, top speed RPM 9 dah kat reef 137 je. Lemah, mengerang, minta gear. Mana ada gear doh, ni skuter. Apa lagi, kita cari roller. Degree puli ke, degree kepala ke, kita biar dulu standard. Kita layan dulu, tukar roller je. Roller standard dia tu bulat, berat dia pula 14 gram. Kita upgrade 15-16 gram. Kita tengok pergi dia macam mana. Roller pun tak settle lagi. Pipe pula koyak ni dah kenapa? Dah malam nak cari spare part dekat mana? Kita custom je lah apa yang ada. Nak bagi tahu, Exober Hypertech tu padu. Sedap doh pakai, mantap. Harga dia kenalah dengan kualiti dia. Adalah tu yang bunyi nanti. Baik beli ni, baik beli tu, baik beli ni, beli. Boleh belah. Layan corner pun padat je ni. Top speed dapatlah 152, tapi mencecek jugalah dah dapat kan. Kita nak buat sedap highway je. Dah cukup lah ni, laju-laju nak pergi mana. Nama pun skuter. Masih juga jumpa RPM 9 cut off je. Nak kena remap ke acana ni? Pening lah.